dijemput untuk kita mengiringi kumpulan semut flotilla ini yang akan berlepas ke Palestin untuk bersama dengan rakyat Palestin yang sedang ditimpa kezaliman oleh Yahudi Israel laknatullah ini. Jadi kita mohon kepada semua rakyat Malaysia doakan perjalanan kami ini, Allah pemudahkan, dan insya-Allah semoga apa yang kita sumbang untuk rakyat Palestin ini sampai kepada rakyat Palestin yang sedang sengsara akibat daripada ketidakadilan dan kezaliman yang dilakukan oleh Israel, Amerika, yang mana Yahudi laknatullah ini telah menyiksa lebih daripada 100 tahun penduduk Palestin ini. Inilah kita sebagai satu bangsa dunia yang tidak redha kepada kezaliman ini mesti bersatu untuk kita membantu menyokong rakyat Palestin yang mempertahankan tanah air mereka, agama mereka, dan juga bangsa Palestin ini. Jadi dalam rombongan ini kami bersama dengan Sekretariat Semut Flotilla ini yang mana diketuai oleh PU Rahmat, dan bersama dengan rombongan ini ada lagi beberapa orang termasuk ahli parlimen. 3 orang ahli parlimen, saya daripada ahli parlimen Penang, di sebelah kanan saya yang berhormat Wadi Tarmizi daripada ahli parlimen Sed, dan di sebelah kiri saya yang berhormat Jerai, yang berhormat Haji Sobri bin Aziz. Ini insya-Allah kami akan berlepas ke sana pada malam ini dan akan touchdown ataupun landing di Istanbul, dan kemudian pergi kepada satu tempat yang di mana pelabuhan Marmaris untuk kita melepaskan permulaan pelayaran daripada Marmaris ini ke Palestin, ke Gaza, insya-Allah. Dan kita minta kepada Allah supaya permudahkan, dan apa yang kita sumbang, apa yang kita harap untuk bantuan kepada rakyat Palestin yang sekarang ini akan sampai kepada mereka tanpa ada gangguan daripada mana-mana pihak, utamanya Israel lah.